Tengok ni guys, ini Jayco J8 versi facelift yang baru. But of course, sebab jenama Jayco ni doesn't exist in China, dekat sini dia dijual sebagai a Cherry dengan nama Tiggo 9 pula. But if you're wondering, Cherry Tiggo 9 yang akan masuk Malaysia later this year ni bukan yang ni tau. That's a different model, lagi besar. Dekat sini in China nama dia Tiggo 9X. Well anyway, untuk J8 baru ni, the entire face is new. Grill dia now full chrome dengan vertical slats. Yang ni boleh nampak lah, this is the new version of the Jayco waterfall grill. Lepas tu lampu dia pun all new juga. Sekarang ada LED DRLs yang to me nampak macam X50 before facelift punya. At the back, lampu LED full width dia sekarang lebih tebal, lebih terang. And dekat bawah, of course, all the exhaust tips are still fake. Kalau dekat luar dia tukar sikit-sikit saja, dalam ni it's all new. Memang tak faham lah. Aku rasa dekat China ni design manufacture new dashboards murah kot. So kalau J8 lama tu punya dashboard dia copy Mercedes, yang baru ni dah jadi full China cabin. Tengoklah berapa besarnya skrin tengah ni, dan dia dua skrin tapi it looks completely seamless. Tak ada cutting langsung kat tengah ni. And then dekat tengah ni, kita selalu complain Cherry suka pakai fake wood trim. Now, it looks and feels like real wood. Ada texture lagi. Plus, jangan cakap Cherry or Jayco tak dengar orang punya complaints. Dia sekarang ada full physical controls untuk aircon, fan and temperature. Another thing, speaker dia ditukar daripada brand Sony jadi their own Boya Melody. Tak pernah dengar brand ni. And then dekat tengah tu ada something macam Volvo punya Bowers and Wilkins center speaker. As for the seats, dekat China boleh pilih antara 5-seater ataupun 7-seater. Whereas in Malaysia, kita pilih antara 6 or 7-seater. Onto the engine, dia pakai unit sama, 2 liter 4-cylinder turbo. Tapi for the facelift version, power dengan torque dah naik. Sekarang 260 PS dan 400 Nm torque. And for the gearbox here in China, boleh pilih antara 7-speed DCT ataupun 8-speed automatic. So ini dia guys, Jayco J8 facelift. Korang lagi suka model baru ni ke ataupun the original look? Tulis kat bawah.